Buat terap. Okey, dia tu macam buat jambu tadi. Oh ya. Apa dia? Dah pergi. Pergi tu lah. Di mana? Ambil am. Pergi ada apa juga. Apa ini untuk dia untuk oh. Tak ambil untuk. Itu dah tak makan. Dah tak ada lah. Ya. Dia dah masak sangat. Ambil lah. Tak ada. Kalau sama di tempat sedap, Apa? buat makan. Kalau besar ni. Betul lah pun dia nak doi tengok. Oh. Ini tu dah besar. Kecil. Ia macam orang abang bawa dulu ni. Kita besar sikit. Di buah pertama juga. Depan bawa buah dia. Pertama kan elok kan. Nak bawa pun sekarang nak cari pun susah. Nak bawa. Ada. Ini betul tak? Ada lagi ke? Ya, kecil. Dia macam pinang tapi dia besar. Oh ya. Oh. Mana ada buah, ada lagi pokok. Susah nak cari dah kan. Pinang sembawa semua boleh makan. Kopi bolehnya tu makan di situ. Tak mah? Mahal kot, tak lah. Tak. Pinang sembawa. Oh. Buah mentega makan? Kalau kan? Tak buah mentega. Buah mentega berarti. Ya. Dia luar dia berbulu halus. Macam yang buluh. Masuk dalam dapur, masuk kopi, dah masak tu kan. Hmm. Dia lembut macam apple. Oh ya. Tak Masuk chai, manis. Rasa? Masuk chai sedap. Manis lemak. Rasa apa? Manis lemak. Oh ya. Rasa dia macam apa Macam apple lah, macam apple yang masak tu. Yang masak tu. Tapi apple kasar, dia halus. Dia halus. Lembut. Lepas tu lemak. Buah asin. Buah bubur. Orang Sabah Sarawak tak makan ni. Kecil pula. Kan? Kecil-kecil ni tak makan. Apa? Ya besar-besar sebetulnya. Itu lagi kawan aku bawa daripada Sarawak, Sabah. Ada macam sedap. Ini jenis dari sini je lah. Ini buah pertama. Buah pertama je. Eh. Jenis kecil. Makan dulu. Pegang dulu. Buang. Ada juga ini juga. Kalau masukkan ini memang nanti kita polusi. Kan? Menunjukkan buah mentega. Kalau mahal gua tu. Tak kopi. Ya kan? Masuk dalam kedai. Tak Buah mentega. Mari makan. dalam juga. Ni buah besar. Dia buang dia. Kecil juga. Juga. Tapi okey lah sikit. Kecil sikit. Tadi kan macam warna Masuk ambil kaki. Betul. Kat tempat ada lagi. Buah mentega. Oh ya, hai. Orang rumah pun tak makan. Nak ambil. Tidak. Kalau kan dia buah tu, yang merah. Bila dia musim dia? Hari Sabtu. Balik sana boleh baik. Hari Sabtu. Sabtu malam terasa kan buah. Ah, Dah, memang. Kalau kayu tempat, boleh tinggal tengok. tapi mana dah? Lagi manis. Ikuan sikit am. Buang manis kau rasa? Lain. Itu manis. Itu paling kau. Kecil. Lain saja. Sebelah ke, dekat lah sebelah. Ini besar sikit. Kan? Lain kan?
Dia manis lemak. Sayang kalau masak betul, kat pupuk, sedap. Ya, import. Ya. Dia kalau ada rumah kampung biji dia mahal. Jom lah. Ayo. Oh, kat sini ada. Banyak ada. Ada tapi Ya. orang tak tahu nak komersialkan. Ada lagi. Ada pun kat kampung, kat kebun orang buang pokok dulu. Yang tak makan. Pokok yang bukan terang ni dulu, kentang yang buang dekat burung. Dia getah dia tuik. Sedap gila. Buat dekat burung. Biji tu goreng. Rasa macam cempedak kan. Pokok dah. Agak biji goreng dia. Hmm. Yang muda buat sayur. Nah, goreng. Dia Belanda muda tu, kalau Goreng sedap oh. ataupun direbus, rasa macam siput. Ada orang jual lah. Ya. Yang Belanda goreng tu. Yang dah tua sikit lah. Ayo tu. Yalah, yang keras itu. Dulu kat kampung keliling rumah lah, budak Belanda. Ya, bestnya. Gini panjang, Tak ada makan. dekat kaki panjang. Tak Ya. termakan. Bubung makan pun sampai penyek-penyek ke bawah. Sayang. Ini macam atas kaki. Kaki lebih. Ni 2-3 biji masak. Kan esok masak lagi. Ya. Depan pintu rumah dapur. Lempai perempuan. Ya, bestnya. Sebiji 2 putin. Wah. Sekarang Tak laku dulu. Mahal. Keliling rumah, sekarang satu potong ni berapa ringgit lah. potong RM1. Dan rasa dia macam nangka, macam sepedak. Besar dia Belanda tu macam peha ni. Macam codak, macam apa. Macam pisang pun ada kan. Mana? Bonona. Ha, betul. Ya, Macam mana? mana? Bonona biji dia warna hitam macam dia Belanda. Tapi bonona ada masam sikit. Ni tak ada. Dah. Bye-bye.